jua tu ada dah keluar tersebut di mulut, tapi saya kata jangan ulang banyak kali lah. Jangan ulang banyak kali, kita perlu bertahan kerana ini adalah sektor kritikal. Nelayan buang sauh lekat di batu. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1, sila ya Mak Jabi. Patut tak jelas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, terima kasih Kanda Yang Berhormat Kuala Berang, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan semua pemerhati yang dihormati sekalian. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Berang ialah berkaitan dengan penternakan aquaculture di kampung Pantai Ali Hulu Terengganu yang berhadapan dengan isu sungai yang terlalu cetek. Siasatan tapak dan pemantauan telah dibuat oleh Jabatan Perikanan dan JPS. Punca utama dikenal pasti ialah perubahan cuaca panas yang melampau dan kekurangan hujan di kawasan sekitar daerah Hulu Terengganu, ditambah pula dengan fenomena mendapan sungai yang telah menyebabkan air sungai menjadi terlalu cetek. Dan fenomena ini memberikan satu kesan langsung kepada 13 orang pengusaha ternakan ikan sangkar di situ dengan anggaran 70 unit sangkar berkeluasan kira-kira 2,520 meter persegi. Fenomena ini menyebabkan kematian kira-kira 4,500 kilogram ikan yang terdiri daripada 4 metrik tan ikan tilapia dan 0.5 metrik tan ikan patin dengan anggaran kerugian kira-kira RM57,000. Bagi menangani kerugian dan kesan jangka panjang terhadap penternak, kerajaan negeri menyelaraskan tindakan bersama dengan Jabatan Perikanan dan juga JPS dengan mengambil beberapa tindakan proaktif. Yang pertama, untuk memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan pengurusan ternakan, terutamanya kaedah susun atur sangkar yang bersesuaian bagi mengurangkan kadar kematian ikan dalam sangkar. Yang kedua, bantuan peralatan dalam bentuk tali sauh kepada pengusaha untuk memudahkan mereka mengalih dan menggerakkan sangkar ke kawasan sungai yang mempunyai air yang lebih dalam. Yang ketiga, tindakan penyelarasan bersama dengan pihak agensi berkaitan. Isu sungai terlalu cetek ini telah dibawa ke dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Daerah Hulu Terengganu pada 26 Februari lepas, dan susulan daripada itu, tindakan bersama di antara Jabatan Perikanan dan JPS telah diambil untuk menyusun penyelarasan khusus bersama dengan agensi-agensi berkaitan dalam waktu terdekat bagi merangka satu solusi yang tuntas. Dan akhir sekali, penyaluran insentif bagi mengurangkan beban pengusaha. Jabatan Perikanan Malaysia telah meluluskan permohonan pengusaha sangkar di kampung Pantai Ali di bawah program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Aquaculture bagi tahun 2026 dengan peruntukan hampir RM40,000. Itulah di antara langkah-langkah segera yang telah diambil bagi mengurangkan impak dan membantu penternak yang mengalami kerugian. Terima kasih. Terima kasih Jabi. Ada soalan tambahan, sila Kuala Berang. Tadi berkaitan dengan tindakan daripada pihak kerajaan. Apakah pandangan ataupun cadangan kepada pengusaha aquaculture itu sendiri supaya mengurangkan impak daripada panas di kemarau tadi, supaya hasilnya tidaklah begitu teruk kepada peternak-peternak ikan tersebut. Jadi apa pandangan? Sila ya Mak Jabi. Terima kasih. Kampung Pantai Ali ni nama je pantai tapi ternakan air tawar ni, bukan air masin. Yang pertama, kita mencadangkan kepada
pengusaha sangkar supaya perkemaskan semula dari segi susun atur dengan mengambil kira jajaran aliran air dan kapasiti hidrolik sungai, kedalaman air serta kecukupan bekalan air. Termasuk juga kita nasihatkan kepada pengusaha untuk membersihkan jaring sangkar kerana jaring sangkar yang ditutup dengan lumut akan menghalang aliran air keluar masuk ke dalam sangkar yang membekalkan nutrien dan oksigen kepada ikan yang diternak. Yang kedua, menyusun sangkar secara sistematik bagi mengurangkan halangan aliran air dan meminimumkan pemendapan sedimen. Kemudian dari segi pengurusan sisa aktiviti juga adalah suatu perkara yang perlu diambil perhatian supaya tidak menjejaskan persekitaran sungai dan akhir sekali aktiviti-aktiviti di tebing sungai perlu diatur secara stabil bagi mengekalkan fungsi semula jadi dan kestabilan tebing sungai tersebut. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Sila. Terima kasih, Datuk Speaker Dewan. Berkaitan dengan kenaikan harga diesel minyak di seluruh negara, adakah dari unjuran pihak portfolio ESCO, penguasa-penguasa atau nelayan yang akan menjual bot-bot mereka untuk beralih pada industri yang lain? Terima kasih. Lagi sikit daripada soalan asal Datuk Yang di-Pertua. Tak apalah bagi ruang. Jawablah. Okay. Pagi-pagi ni. Memang isu kenaikan harga minyak ni memberikan impak kepada keseluruhan rantaian pengeluaran hasil makanan dalam semua sektor, pertanian, penternakan, perikanan termasuk juga nelayan. Okay. Dalam sektor pertanian, jentera pertanian sebenarnya tidak diberikan subsidi diesel. Untuk nelayan pantai memang mereka dapat subsidi minyak sebanyak 50 liter sehari. 50 liter sehari kalau nelayan sampan boat fiber, enjin 40 kuasa kuda yang pergi menangkap ikan dalam jarak sekitar 15 batu nautika, ramai yang tak sempat balik. Maknanya habis minyak tengah jalan. Yang berhormat Kuala Berang cukup maklum berkaitan dengan keperluan minyak. Kerana 40 kuasa kuda enjin boat fiber sebenarnya dia menyamai sebuah motosikal 100 cc. Bagi nelayan laut dalam kelas C dan C2, mereka tidak diperuntukkan dengan subsidi diesel. Saya menerima aduan baru ini dalam lawatan ke Kuala Besut untuk bot Pukat Jeruk, pertambahan kos untuk sekali keluar di antara RM50,000 sehingga RM60,000. Pertambahan kos daripada kos yang sedia ada. Dan ramai yang mula bersungguh, kita sebenarnya terlalu kritikal, tak mampu nak tampung kos. Jual tu ada dah keluar tersebut di mulut, tapi saya kata jangan ulang banyak kali lah. Jangan ulang banyak kali, kita perlu bertahan kerana ini adalah sektor kritikal. Dari segi sektor pertanian padi contohnya, kos jentera pembajak sebelum daripada kenaikan dulu seekar RM170. Dengan kenaikan diesel, dia akan meningkat kepada hampir 400 seekar. Kos jemtuai, jentera penuai di kita di Kelantan Terengganu ni dia kira guni. RM13 seguni akan meningkat kepada hampir RM20 seguni. Jadi di antara peningkatan kos yang meletakkan warga tani, penternak dan nelayan kita dalam situasi terlalu sempit untuk bernafas. Dan isu-isu ni kita angkat ke atas kerana dia tidak berada dalam bidang kuasa negeri kita sebenarnya. Tapi sebagai gambaran kepada Dewan, inilah situasi bagaimana wira-wira yang tidak didendang yang bekerja untuk menghasilkan makanan yang kita makan berada dalam keadaan yang terlalu tersepit dan tertekan. Terima kasih. Terima kasih Abang Mak Jabi. Ada orang sila. Satu lagi soalan. Apalah sila. Terima kasih. Berkaitan dengan soalan saya tadi, pengusaha ikan sangkar di Pantai Ali. Saya nak tanya, adakah pihak kerajaan aware ataupun ambil maklum berkaitan info bahawa di sana yang menjadi cetek tu kerana ada sedimen, pasir-pasir halus, seluk dan sebagainya, dia seperti mendarat di kawasan itu. Jadi
pada agakkan pihak-pihak di sana kerana ada aktiviti di seberang sana, seberang sungai sebelah sana tu, hujung sana, iaitu di kampung Getang dan sebagainya, aktiviti mengambil pasir. Jadi menyebabkan aliran sungai ni daripada hulu, dia pergi sebelah Lek Nom. Dan dia buang pasir sebelah sini. Jadi adakah pihak kerajaan aware perkara tersebut? Secara asasnya apabila aliran semula jadi sungai ni diganggu, memang akan ada tindak balas semula jadi dalam bentuk hakisan dan juga pemendapan. Fenomena di kampung Pantai Ali ni, hakisan berlaku di kampung lain yang disebut oleh Kuala Berang tadi, dan mendapan berlaku di kampung Pantai Ali yang menyebabkan sungai menjadi tohor dan memberikan impak secara langsung kepada sektor aquaculture di situ. Dalam kes ini saya mohon kepada pihak JPS untuk meneliti secara teknikalnya dari segi kajian hidrolik dan mencadangkan suatu tindakan yang berkesanlah untuk kita menyelamatkan industri aquaculture di sini. Terima kasih.